Hai, apa khabar? Saya Atika dari Pusat Takaful dan Cukai Jalan Jitra. Hari ini, Atika akan terang proses mendapatkan bantuan khidmat tunda kereta. Sekiranya kereta anda terbabit dalam kemalangan atau mengalami kerosakan, langkah pertama yang perlu diambil adalah memastikan keselamatan diri. Anda disarankan untuk memindahkan kenderaan ke bahu jalan atau kawasan yang selamat bagi mengelakkan risiko kemalangan tambahan serta gangguan lalu lintas. Sekiranya ada individu yang menawarkan khidmat tunda, beritahu mereka bahawa anda telah menghubungi pihak takaful atau insurans untuk bantuan. Ini penting agar anda tidak terjebak dengan pihak yang mungkin mengenakan caj yang tidak munasabah. Hubungi pihak takaful atau insurans. Seterusnya, anda perlu hubungi nombor khidmat pelanggan takaful atau insurans anda. Kebiasaannya, maklumat ini boleh didapati pada pelekat road tax kereta anda. Khidmat tunda biasanya tersedia 24 jam. Jadi anda tidak perlu risau tentang waktu operasi. Pastikan anda memberikan butiran lengkap seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan nombor pendaftaran kenderaan. Jelaskan situasi dengan terperinci termasuk lokasi kejadian dan apa yang berlaku agar proses bantuan dapat berjalan lancar. Tunggu bantuan dengan tenang. Akhir sekali, setelah menghubungi pihak takaful ataupun insurans, anda hanya perlu menunggu bantuan tiba. Kekal berada dalam kereta jika keadaan sekeliling tidak selamat dan elakkan panik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat memastikan proses mendapatkan bantuan berjalan dengan lebih mudah dan efisien. Kami dari Pusat Takaful dan Cukai Jalan Jitra mengucapkan selamat memandu kepada semua pelanggan kami. Untuk perbaharui takaful dan cukai jalan, anda boleh hubungi pegawai khidmat pelanggan kami di talian 04 714 5009.